Hai semua, selamat datang. Hari ini kita akan buka satu kotak alatan digital yang serba baharu. Anggaplah ini sebagai panduan permulaan anda untuk faham macam mana komputer ni bercakap dengan teks. Ini adalah satu kemahiran asas, tapi percayalah, ia adalah nadi dalam dunia pengaturcaraan. Pernah tak anda terfikir, komputer kan pada dasarnya cuma faham nombor sifar dan satu je. Jadi, macam mana pula dia boleh faham dan paparkan ayat yang awak tengah baca sekarang ni? Inilah misteri besar yang akan kita rungkai sama-sama hari ini. Baiklah, jom kita mula. Jawapan kepada persoalan tadi sebenarnya terletak pada satu konsep yang sangat penting yang kita panggil rentetan atau dalam bahasa Inggerisnya, string. Senang cerita, rentetan ni cara kita bagi tahu komputer, hey, yang ini bukan nombor untuk dikira tau. Ini sebenarnya teks. Ia macam satu bekas khas untuk kita simpan perkataan, ayat atau apa-apa sahajalah maklumat yang dalam bentuk tulisan. Dan gambar ni memang jelaskan semuanya dengan cantik. Cuba bayangkan macam blok mainan huruf tu. Setiap satu benda, tak kiralah ia huruf A atau nombor 1 atau tanda seru, malah ruang kosong pun dikira, semuanya ada tempatnya yang tersendiri dalam satu barisan. Dan urutan atau susunan inilah yang paling-paling penting. Okey, sekarang kita dah faham apa tu rentetan. Jom kita buka kotak alatan kita. Alatan yang paling asas sekali, yang pertama kita mesti ada ialah pembaris. Yap, kita nak belajar cara ukur teks. Logik je kan? Sebelum kita nak potong ke, nak salin ke, atau nak ubah apa-apa, kita kenalah tahu saiz dia dulu. Fungsi length ni lah yang akan bagi tahu kita dengan tepat ada berapa banyak aksara dalam teks kita tu. Termasuk setiap ruang kosong dan simbol tau, tak ada yang tertinggal. Jom kita tengok contoh ni. Katakan kita ada satu rentetan, kita panggil dia nama yang simpan teks ahli. Bila kita tulis kod nama.length, ia seolah-olah kita tengah bertanya terus pada komputer. Wahai rentetan nama, berapa panjang kau sebenarnya? Sangat mudah dan terus terang. Dan komputer pun jawab, 3. Tepat sekali. 3 aksara, A, L dan E. Senang kan? Inilah langkah pertama dan paling asas dalam kita nak uruskan apa-apa teks sekalipun. Baiklah, alatan seterusnya dalam kit kita, jom kita panggil ia mesin fotostat dan gam. Lepas kita ukur, biasanya kita mungkin nak buat salinan atau kita nak cantumkan beberapa teks yang berbeza jadi satu. Dalam dunia kod, proses menyalin ni senang sangat. Manakala proses melekatkan atau menggabungkan teks ni ada nama teknikal sikit. Kita panggil dia concatenation. Tapi jangan risau, konsepnya macam kita guna gum je. Okey, bayangkan kita ada 2 keping puzzle. Satu puzzle tu perkataan hello. Perasan tak ada ruang kosong kat hujung tu? Itu penting. Dan satu lagi puzzle ialah Ali. Misi kita sekarang ialah nak cantumkan kedua-duanya. Dan inilah hasilnya. Dengan hanya guna simbol tambah, plus, kita seolah-olah letak gam antara 2 kepingan puzzle tadi dan terus ia bercantum jadi satu mesej yang lengkap. Hello Ali. Inilah caranya kita bina ayat-ayat yang lebih panjang dan kompleks daripada bahagian-bahagian kecil. Okey, sekarang jom kita beralih kepada alatan yang lebih canggih sikit. Fikirkan alatan ni macam pisau bedah atau alat ukiran yang jitu dalam kit kita untuk kerja-kerja yang perlukan lebih ketepatan. Kadang-kadang, kita tak nak guna keseluruhan ayat tu. Mungkin kita cuma nak cari dekat mana satu perkataan tu bermula. Atau, kita cuma nak ambil sebahagian kecil je daripada ayat. Untuk tugas macam ni, kita perlukan pengimbas dan gunting kita. Okey, ada satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita faham kat sini. Komputer mula mengira dari sifar, bukan satu tau. Jadi, walaupun huruf D dalam perkataan datang tu ialah huruf yang ke-9, kalau kita kira macam biasa, bagi komputer, kedudukannya ialah di nombor 8. Fungsi find inilah yang tolong kita cari nombor kedudukan tu. Sangat berguna. Seterusnya, gunting kita. Nama teknikalnya substring. Singkatan untuk substring. Cara nak guna dia sangat logik. Anda cuma perlu bagi tahu komputer 2 benda je. Pertama, nak mula potong dari mana. Dan kedua, berapa banyak huruf nak potong. Itu je. Jadi, tengok contoh ni. Kita bagi arahan kat komputer, tolong mula dari kedudukan nombor kosong dan potong sebanyak 5 aksara untuk saya. Dan hasilnya, kita berjaya gunting keluar perkataan pengah daripada pengaturcaraan. Kaedah ni memang sangat berkuasa untuk kita asingkan data spesifik yang kita nak daripada teks yang panjang.
Kita dah tengok macam mana nak guna semua alatan ni. Sekarang soalan yang lebih besar. Kenapa semua ni penting? Kenapa kemahiran yang nampak asas ni sebenarnya adalah blok binaan untuk hampir semua perisian yang ada kat luar sana? Jadi, inilah jawapannya. Setiap kali anda type nama anda dalam borang online, itu sebenarnya operasi rentetan. Bila perisian analisis beribu-ribu komen pelanggan, itu pun operasi rentetan. Daripada menjana resit pembelian hinggalah membina aplikasi media sosial yang kompleks, semua alatan mudah yang kita belajar tadi sedang bekerja keras di belakang tabir. Jadi inilah dia kotak alatan permulaan anda. Anda dah belajar cara mengukur dengan length, mencari lokasi guna find, memotong bahagian dengan subtract dan menggabungkan teks guna simbol tambah. Ini adalah asas-asasnya dan berita baiknya, konsep yang sama diguna pakai dalam hampir semua bahasa pengatur caraan. Ini membawa kita kepada soalan terakhir. Pembelajaran sebenar bermula bila anda mula guna sendiri alatan-alatan ni. Cuba fikirkan sejenak, dengan hanya beberapa operasi mudah ni, apa yang anda boleh cipta? Kemungkinannya hampir tidak terbatas. Jadi, apa agaknya projek pertama yang akan anda bina?